Dia peluk anak-anak dia 5 jam lepas tu dia bunuh. Kalau kau tengok gambar keluarga dia memang nampak bahagia. Isteri dia tengah senyum, anak-anak comel atas pangkuan dia dan suami yang kononnya ayam Itali, tapi tu semuanya hanya topeng. Dalam masa 24 jam isteri dia yang tengah mengandung tu dicekik sampai mati. 2 anak kecil dia pula disumbatkan hidup-hidup dekat dalam tangki minyak. Dan pembunuhnya adalah orang yang terakhir diorang peluk pada malam tu. Ni adalah kisah benar yang berkaitan dengan Chris Watts yang merupakan suami, ayah dan juga pembunuh. Tapi apa yang lebih menakutkan lagi, dia hampir terlepas. Kalaulah bukan sebab satu CCTV dan getaran daripada jiran sebelah, mayat tu mungkin tak boleh nak jumpa sampai hari ni. Kita selalu dengar orang cakap yang orang gila ni tak semestinya nampak gila. Rumah diorang ni memang nampak sempurna. Anak-anak diorang memang cantik. Shannon, isteri Chris, memang aktif dalam bisnes online. Chris, dia seorang yang pendiam, setia, tak pernah tinggi suara. Tapi keadaan rumah tu sunyi. Ada sesuatu yang pelik dengan cara Chris pandang dekat dia punya isteri. Dia selalu senyum tapi mata dia kosong, macam dia dah tak ada jiwa. Dan Shannon, walaupun dia senyum dekat dalam semua video, ada hari-hari yang dia record suara dia sendiri sebab dia terlalu takut nak luah kat sesiapa. Dia ada tulis dekat dalam jurnal dia yang dia kata, aku rasa yang dia ni dah tak sayangkan aku lagi, tapi aku tak tahu kenapa. Aku rasa macam aku seorang je ada dekat dalam rumah ni. 13 Ogos 2018, rakaman CCTV jiran tangkap saat terakhir Shannon balik ke rumah pada pukul 2 pagi. Lepas tu dia terus hilang. Tak ada bunyi, tak ada pun orang bising. Anak-anak pun senyap. Esok paginya kawan Shannon tu datang cari. Pintu berkunci tapi kereta ada. Yang peliknya handbag Shannon ni pun ada juga. Inhaler dia pun dia tak bawa. Dan polis datang. Dan masa Chris buka pintu, dia cuma cakap satu benda je. Saya rasa dia keluar mungkin ke rumah kawan. Tenang, terlalu tenang. Suara dia memang rata. Pandangan dia memang kosong. Kalau kau tengok rakaman body cam polis, korang boleh dapat rasa sendiri yang something is seriously wrong dengan lelaki ni. Jiran sebelah memang ada pasang kamera dekat depan rumah. So masa ni polis minta ditunjukkan rakaman tu, dan bila dia play video tu dekat depan Chris sendiri, korang tahu tak apa yang muncul? Chris ni macam angkat barang dekat dalam truk gelap waktu subuh. Tapi yang peliknya, tak ada sesiapa pun keluar daripada rumah tu. No Shannon, no Bella, no Sissy. Masa ni Chris dah mula gelabah. Tangan dia dah masuk poket, keluar poket. Dia pusing-pusing dan mula bagi alasan yang pelik. Polis mula-mula diam, tapi mata diorang dah nampak yang benda yang Chris cuba sembunyikan. Chris tengah ada hubungan sulit dengan Nicole Kessinger. Dan perempuan ni tak tahu pun yang sebenarnya Chris ni dah kahwin. Chris ada cakap yang Shannon ni kongkong hidup dia. Dia dah penat, dia nak hidup baru, dia nak bebas. Tapi cara yang dipilih untuk bebas tu adalah dengan memusnahkan semua orang yang pernah sayang dia. Dia tak minta cerai, dia tak lari, dia rancang. Dan yang paling seram, masa dia mula rancang semua tu, dia masih tidur dekat atas katil yang sama dengan isteri dia. Dia masih dokong anak dia main dekat dalam ruang tamu. Pukul 2 pagi, Shannon baru je masuk rumah dan dia mungkin terus naik ke bilik sebab letih. Dan masa tu Chris mungkin dah tahu malam ni malam terakhir dia. Chris cakap yang diorang bergaduh malam tu, tapi rekod forensik tunjuk tak ada jeritan, tak ada luka pertahanan. Shannon dicekik dalam diam tanpa jeritan. Mungkin dia tidur, mungkin dia tak sempat bangun. Bella dan Sissy masih hidup masa tu. Diorang bangun pagi tengok mak dia dah tak bernyawa, dan Chris bawa diorang berdua tu masuk dekat dalam truk. Dan apa yang paling menyedihkan, mayat mak diorang dibawa dekat dalam satu plastik. Salah seorang anak dia tanya dekat Chris tu sendiri apa dah jadi dekat mak dia. Dan selepas beberapa minit pemanduan, dia lenyapkan juga anak-anak dia. Salah seorang anak dia, which is Bella, sempat melawan. Gigit lidah dia sendiri, dia merayu no daddy. Korang bayangkan tangki minyak tu tinggi dan sempit, dan polis ambil masa yang lama nak keluarkan mayat budak-budak tu. Kanan dia tanam dekat dalam lubang yang cetek, tapi anak-anak dia disumbatkan dekat dalam tangki berisi sisa minyak hitam. Polis bila dia jumpa je badan diorang, tak sanggup nak tengok lama. Autopsi menunjukkan diorang ni memang lemas. Satu daripada diorang ni masih ada luka dekat pipi, bekas menangis. Sumpah ngeri, but Chris akhirnya mengaku. Tapi dia cuba cover. Mula-mula dia cakap yang Shannon ni yang sebenarnya bunuh anak-anak diorang. Tapi bila polis bongkar semua mesej, gambar dan rakaman poligraf, semua terbongkar. Chris sendiri yang kata, saya tak tahu kenapa saya buat. Saya rasa saya hilang akal masa tu. Tapi itu bukan kehilangan akal, itu niat, itu rancangan, dan itu pembunuhan kejam yang paling dingin. Lepas je Chris ni mengaku, dunia jadi senyap. Semua orang tak percaya. Bayangkan seorang lelaki yang upload gambar dengan anak-anak dia dengan tulisan caption yang sweet dekat Facebook, rupanya seorang pembunuh. Bukan pembunuh biasa, tapi pembunuh yang plan. Semua dari awal dengan wajah yang sangat cool, tenang dengan senyuman. Masa ni polis cari bukti lebih dalam lagi, dan setiap mesej, setiap gambar, dan dari situ kita mula nampak ada sesuatu yang lagi gelap. Shannon pernah tulis surat dekat Chris, I love you, tapi aku rasa kau dah tak sayang aku lagi. Kalau aku tak ada, tolong jaga anak-anak kita. Surat tu macam surat dari mangsa yang dah tahu
ajal dia dah dekat. Telefon Chris penuh dengan rahsia, gambar Nicole, perempuan simpanan dia, mesej diorang, lepas tu Google search yang menyeramkan. Berapa harga cincin tunang, macam mana nak mulakan hidup baru, berapa lama mayat ambil masa untuk reput. Masa anak-anak dia tidur lah, dia search semua tu dalam rumah yang sama. Dan yang paling scary sekali, dekat dalam phone Nicole tu dia pernah tanya, kalau kau nak hilangkan seseorang, apa cara yang paling bersih? Masa dekat dalam penjara, Chris ni tulis surat yang sangat panjang dan dia cakap dia diarahkan oleh syaitan. Dia mimpi benda gelap, dia dengar suara, tapi pakar psikologi kata ini bukan kes orang gila, tapi ini kes yang hilang empati. Chris tak sakit mental, dia cuma kosong, tak ada perasaan. Bila dia bunuh anak dia, dia tak nangis. Bila dia buang mayat isteri dia, dia tak rasa bersalah. Malah, dia tidur lena malam tu. Beberapa pakar ada buat kajian yang berkaitan dengan Chris Watts ni. Diorang jumpa ada satu benda yang pelik. Chris ni ada ciri covert narcissist. Orang yang nampak baik, pendiam, tapi dalam hati penuh dengan kebencian. Dia bukan marah sebab bini dia jahat, tapi dia marah sebab dia rasa layak untuk hidup baru tanpa perlu tanggung akibat. Dia nak dunia simpati dengan dia, tapi tak nak tanggung jawapan. Malah ada teori yang mengatakan dia ni sebenarnya seronok dengan kuasa membunuh. Sebab lepas dia buat, dia tenang, dia siap makan McDonald lepas bunuh keluarga dia. Orang ramai yang dulu like semua gambar Chris dan Shannon, sekarang mula delete komen. Facebook Shannon ni jadi tempat orang berkabung, tapi juga tempat orang salahkan dia. Ada yang kata Shannon ni push suami dia sampai terlalu kuat. Tapi betul ke itu alasan untuk bunuh? Shannon ni cuma isteri yang nak rumah tangga dia bahagia, tapi bila dia mula bersuara, mula jaga diri, mula tanya soalan, dia jadi sasaran. Otopsi Bella dan Sisi, anak kepada Chris ni, bukan senang nak baca. Bella ada luka kat lidah, tanda dia gigit masa tengah struggle. Sisi ada luka dekat tangan, macam dia cuba lawan. Tapi apa yang membuatkan ramai trauma adalah fakta berkaitan dengan anak dia. Anak-anak dia tu masih hidup masa Chris bawa mayat Shannon tu masuk dekat dalam truk. Diorang nampak semua dan diorang tahu ada something yang tak kena. Dan sepanjang perjalanan tu, diorang tak jerit. Diorang cuma tanya, kenapa mami tak bangun? Perasaan mak ayah Shannon hancur. Tiap kali tengok gambar cucu diorang, diorang tak tengok dengan senyuman. Diorang tengok dan terbayang macam mana budak-budak sekecil tu merayu dengan nyawa dia sendiri. No daddy, please no. Kalau kau dengar rakaman suara Shannon, dia selalu cakap betapa dia bersyukur dapat suami macam Chris. Tapi dalam diam, dia kahwin dengan seseorang yang dah lama mati. Chris dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parole. Dia ditempatkan dekat dalam sel khas, jauh daripada banduan lain sebab dia dianggap high profile. Tapi dari surat dia dalam penjara tu, dia cakap satu ayat yang mengerikan. Kalau aku tak mengaku, mungkin aku takkan pernah kantoi. Dia tak pernah menyesal dengan perbuatan dia. Dia kesal sebab tertangkap. Dia selalu percaya musuh datang dari luar, tapi kes ni musuh datang dari dalam rumah. Tidur sebantal, makan semeja, senyum sama. Chris Watts bukan raksasa dari cerita dongeng. Dia manusia, tapi dia kosong. Kisah ni ajar kita jangan percaya pada gambar yang cantik. Jangan anggap senyuman tu tanda bahagia. Cerita ni bukan je buatkan orang takut, tapi buat orang berfikir. Kita tengok kisah Shannon, Bella, Celeste dan juga Nico bukan sekadar cerita sedih. Ini peringatan bahawa kejahatan tak selalu tunjuk muka. Kalau kau rasa video ni berat, ya, sebab memang berat, tapi kita perlu cerita sebab terlalu ramai yang pernah rasa terperangkap dan tak tahu jalan keluar. Kalau kau masih ada orang yang sayang kau, peluk mereka hari ni. Dan kalau kau pernah nampak red flag, jangan tunggu sampai jadi hitam. Dan yang paling penting, kalau kau rasa ada sesuatu yang tak kena dalam hubungan, jangan diam. Itu saja daripada aku. Jangan lupa untuk follow semua akaun social media aku. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.